Neymar da Silva Santos Jr., yang dikenali secara meluas sebagai Neymar Jr., ialah seorang pemain bola sepak profesional Brazil yang sangat diraikan. Dilahirkan pada 5 Februari 1992 di Mogi das Cruzes, Brazil, beliau terkenal dengan kemahiran driblingnya yang mempesonakan, penciptaan permainan yang kreatif, dan keupayaan menjaringkan gol yang prolifik. Beliau kini bermain sebagai penyerang untuk Al Hilal dalam Liga Pro Saudi dan merupakan figura penting bagi pasukan kebangsaan Brazil. Neymar memulakan kejayaan profesionalnya pada usia muda bersama Santos FC di Brazil, di mana beliau dengan cepat menjadi terkenal, memenangi Copa Libertadores pada tahun 2011. Bakat luar biasanya membawa kepada perpindahan yang sangat dinanti-nantikan ke bola sepak Eropah, menyertai FC Barcelona pada tahun 2013. Di Barcelona, beliau membentuk trio serangan yang hebat bersama Lionel Messi dan Luis Suarez, yang dikenali sebagai MSN, memenangi Liga Juara-Juara UEFA pada tahun 2015 bersama dengan 2 gelaran La Liga. Pada tahun 2017, Neymar membuat perpindahan sensasi dan memecahkan rekod dunia ke Paris Saint-Germain, PSG, menjadi pemain termahal dalam sejarah. Sepanjang tempuhnya di PSG, beliau memenangi banyak gelaran Liga 1 dan terus mempamerkan kecemerlangan individunya, walaupun tempuhnya juga dicemari oleh kecederaan. Pada tahun 2023, beliau berpindah ke Al Hilal, menceburi Liga Pro Saudi. Di peringkat antarabangsa, Neymar telah menjadi figura utama bagi pasukan kebangsaan Brazil, memenangi Piala Konfederasi pada tahun 2013 dan pingat emas Olimpik pada Sukan Olimpik Rio 2016. Beliau adalah penjaring gol terbanyak sepanjang zaman Brazil, mengatasi rekod rasmi PEL. Di luar bakatnya di padang, Neymar Jr. adalah ikon budaya global, dikenali kerana personalitinya yang berkarisma, fashion yang menetapkan trend, dan kehadiran media sosial yang besar. Walaupun kadang-kala menghadapi kritikan, bakatnya yang tidak dapat dinafikan dan gaya permainannya yang menawan terus menjadikannya salah seorang figura bola sepak yang paling menggegarkan dan berpengaruh di seluruh dunia.